Panduan penggunaan stesen SDTRC secara manual jika pencetak gagal mencetak pelekat. Imbas kod QR, 1 untuk mendaftar sebagai pengguna baru atau log masuk ke akaun. Tekan login. Isi maklumat log masuk. Tekan login. Tekan scan QR code. Imbas kod QR 2 dan pilih salah satu antara sel Donate Insurance untuk mendapatkan transaksi bercetak. Tekan sel. Tekan yes. Tekan print label stiker. Sekiranya paparan skrin menunjukkan gagal selepas percubaan dibuat, lihat di bahagian bawah QR code untuk dapatkan nombor ID transaksi. Tulis nombor ID transaksi dengan jelas pada pita pelekat dan tampal. Sila pastikan bungkusan diikat atau dibungkus dengan rapi bagi mengelakkan sebarang kehilangan atau keciciran barang. Sila ambil gambar bungkusan anda bersama ID transaksi yang jelas kelihatan sebagai bukti rujukan. Tarik tingkap untuk membuka, letakkan bungkusan di atas para tertingkap dan tolak tingkap untuk menutup. Tekan home untuk kembali ke menu utama. Ulangi dari langkah scan QR code 2 sehingga langkah menulis nombor ID transaksi dan tampal pada bungkusan. Pastikan setiap bungkusan mempunyai nombor ID transaksi yang berbeza. Ambil gambar setiap bungkusan menunjukkan nombor ID dengan jelas sebagai rujukan.